share live. Goodie bag 100 goodie bag. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Khamis tanggal 29 Mei 2025 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 58 mata memandang. Okey, Alhamdulillah live JKR hari ini seperti biasa masih lagi bersiaran langsung di live Ustaz M Wahyu Legend, iaitu Menteri Agama JKR, dan pada pagi ini ada sedikit sebang santai sebelum dimulakan dimulakan. Terima kasih Abang Mus. Dimulakan dengan perkongsian ayat Al-Quran, dan pagi ini ada diceritakan sedikit oleh Ustaz Ustaz MYU Legend di dalam Al-Quran, kisah dan kejadian dahulu zaman berganti namun intinya tetap sama. Kisah-kisah para anbiya menjadi contoh tauladan. Iktibar pilihan kita, takdir Allah pilihan kita, makam tertinggi ada redha, bersyukur nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rasa segala-galanya melengkapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Jangan pernah menyesali ataupun sesali pilihan yang kita buat, sama ada pilihan ke arah kebaikan maupun ke arah kejahatan. Dan antara istighfar dan selawat, jika kita memilih istighfar, kita belum tentu tahu Allah terima atau tidak istighfar kita, tetapi istighfar lah memohon ampun setiap kali kita orang kata melakukan salah ataupun berdosa. Jika kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1 kali, maka Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Dan ketika kita masih hidup, ilmu sangat penting, kerana dengan ilmu segalanya kita pasti dapat. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Batu tu bermaksud tidak dengar lagi nasihat yang diberi, nasihat tak masuk, orang kata pekak badak, keras macam batu. Angin, dia beri nasihat tapi dia masuk kanan, dia keluar di telinga kiri. Dan tanah pula yang menghasil, berusaha, tawakal dan berdoa. Dan ada sikit kisah diceritakan kisah. Waalaikumsalam Abang Ai. Keras kepala, betul. Ada ceritakan sedikit kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya yang mana satu pilihan beliau antara harta, wanita dan ilmu. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam tetap memilih ilmu, kerana dengan ilmu beliau memiliki ketiga-tiganya, harta, wanita dan juga ilmu. Maka kita mengetahui bagaimana kerajaan negeri Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat besar lagi luas dengan harta yang sangat banyak. Dan kisah Karun atau nama sebenar Al-Munawar, seorang ahli kitab, wajahnya bercahaya, dapat ilmu. Di saat mendapat ilmu, dia kaya raya, malah sombong, angkuh, mengingkari perintah Allah, mendapat azab, tertimbus bersama harta-hartanya. Dan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya mengapa Abu Durjana setiap kali solat subuh bergegas pulang, tidak sempat berzikir. Lalu berkatalah dia bahawa jirannya ada sepohon pokok tamar, pokok tamar, dah hanya jatuh di bahagian hadapan rumahnya, dan buah-buah tamar gugur jatuh. Saat itu anak-anaknya mengutip dan memakannya. Pernah ketika anaknya makan, dia mengorek kembali buah yang dimakan demi menjaga hanya makanan yang halal memasuki perut. Hubungan ukhuwah kita manusia harus diutamakan. Maksudnya berjiran. Dan juga beliau mengutamakan makanan yang halal lah. Maksudnya memakan makanan yang halal.
Jika kita hidup berjiran, kenalilah jiran kita. Ambil tahulah perkara yang baik, tanya khabar. Jika berlaku sesuatu musibah, sudah tentu jiran terdekat yang datang membantu atau menolong kita. Jadi jagalah hubungan kekeluargaan, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, sahabat handai mahupun jiran tetangga. Dan pesanan Ustaz MYU Legend, kita hari ni masuk bulan Islam yang baru iaitu 1 Zulhijjah. Jadi 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang dituntut untuk tingkatkan ibadah, teruskan istiqamah, istighfar, membaca Al-Quran, ataupun kalau boleh khatam Al-Quran, berselawat dan juga berpuasa sunat. Membaca doa agar sentiasa ada rezeki, diberikan rezeki untuk kita masa kita keluar rumah, untuk mencari rezeki. Waalaikumsalam Bang Walid. Apabila kita keluar untuk mencari rezeki, Ustaz MYU tadi ada memberikan kita ilmu, iaitu bacalah Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Gani, Ya Gani, Ya Ghani, Ya Mughni. Itu yang disarankan untuk kita apabila kita keluar melangkah kaki untuk pergi keluar mencari rezeki. Kita banyak-banyakkanlah membaca Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Dan doa penutup pagi tadi di live Ustaz MYU dibacakan oleh Menteri Agama sendiri, iaitu Ustaz MYU Legend. Dan petikan syutingan hari ini diberikan daripada jurnalis tim berita JKR, iaitu Kak Na. Mantap. Okey, itu saja buletin aktiviti JKR hari ini daripada live pagi tadi. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, thank you Mr. F, saya jemput Kak Ayang untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Terima kasih Fira. Assalamualaikum semua. Kata-kata mutiara untuk hari ini berkaitan dengan sabar juga lah. Jangan membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa, sesakiti. Apa yang kamu alami jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya kerana orang lain berbuat buruk padamu, tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar sabar, ikhlas dan tidak berdendam. Dan jadilah manusia pemaaf, kerana di setiap perbuatan pasti ada balasannya dan di setiap sabar pasti ada ganjarannya. Tetaplah kuat, sabar dan selalu bersyukur apapun keadaannya. Allah tak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Yakin akan selalu ada jalan daripada setiap cubaan yang datang. Sabar, ikhlas dan selalu berdoa kerana kekuatan doa mampu merubah segalanya. Semoga segala kebaikan Allah limpahkan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you Kak Ayang atas Untuk yang kata-kata mutiara. Ya lima kata tu boleh ni lah. Sabar boleh Waalaikumsalam Ustaz Ziman. kalau sabar tu boleh tengok dekat surah Al-Baqarah lah, ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Jadilah manusia yang bersabar, sentiasa bersabar dengan segala ujian yang diberikan insya-Allah. Terima kasih Kak Yang atas kata-kata mutiara yang mantap sekali. Hello. Semoga kata-kata mutiara daripada Kak Yang, daripada apa yang berita-berita disampaikan oleh saya pada malam ini dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar walaupun bukan daripada ahli keluarga JKR, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang mana yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kurang tu daripada saya. Saya memohon maaf jika ada tersalah kata atau bicara. Insya-Allah kita berjumpa esok di live JKR. Tak tahulah sama ada di live Ustaz MYU atau di live Presiden JKR kita, Abah Haji. Kita nantikan. Dan seperti biasa esok berita JKR terakhir untuk minggu ini. Di live saya seperti biasa 9 malam. Ghost, thank you. Semoga berkah selalu. Okey, sebelum mengakhiri terima kasih Ghost. Sebelum mengakhiri berita malam ini, saya putarkan
Ni single kedua keluaran GKR International, iaitu Cinta Sebenar daripada Fendi J.